Hari ni kita nak masak ayam merah, ayam merah Hyderabad. Selalu kita masak ayam masak merah cara kita. Hari ni kita buat cara Hyderabad belah India sana. Rasa unik, color dia cantik, ada rasa rempah-rempah, bukan kari. Kena tengok sampai habis. Bahan-bahan dia banyaklah sikit nak sedap kan. Tapi dia guna rempah-rempah yang ada kat rumah. Dia tak adalah rempah-rempah yang kena beli satu paket macam tu kan. Jadi kalau kita tengok resepi dia macam-macam cara. Tapi ini adalah yang Kak yang guna yang basic lah. So mula-mula kita kena buat bawang goreng. Ada orang bubur bawang goreng yang beli tu tapi dia tak wangi lah. So Kak yang nak buat, nak goreng bawang dulu. Okey. Dan nak slice dah Kak yang. Kita goreng bawang. Dia sedap lah. Dia semua kan masak dia pun cara dia lain. Dia lain sikit. Apa kata kali ni kita tukarlah ayam masak merah Hyderabad. Kak Yan, ini kita buat macam bawang goreng sungguh lah. Bawang goreng sungguh lah. Macam tak adalah tak sungguh-sungguh bang, betul-betul sungguh ni. Alright. Banyak Kak Yan bawang. Sungguh tak sungguh kan bang, bawang dia tak payahlah nak garing. Tapi dia nak perang. Dia nakkan wangi bawang dan juga manis bawang tu bang. Jadi kita potonglah. Dah habis dah ni, kita nak panaskan minyak, nak goreng bawang dulu. Okey, kita goreng bawang ni. Bawang ni lambat sikit tau nak garing sebab dalam dia banyak air kan. Jadi kena sabar dan jangan sangit. Ambil masa sikit lah Kak. Ambil masa sikit. Sementara kita ambil masa ni, kita luangkan masa, kita nak perap ayam. Okey, kita tunggu bawang ni. Bawang dah kita goreng, jadi kita nak kisar bahan-bahan untuk diperap. Kita perlukan bawang putih, halia. Biarlah halia tu lebih sikit. Kalau ada paste tu kan, lagilah senang. Paste halia ya. Okey, ni kita blend. Kita guna pengisar pun tak apa sebab kita nak air. Nak blend. Kita nak dia halus betul. Nak perap ya. Dia tak nak ni, dia betul-betul halus. Okey, perlukan cili hijau. Di blend sekali ya. Ya. Okey, kita perlukan sedikit daun pudina dan juga daun ketumbar. Ketumbar pun ada. Ni kita letak sana bang. Satu. Okey, kita masukkan dalam blender dulu. Okey, ambil separuh. Separuh ni kita boleh buat untuk tabur-tabur nantilah. Yang ni kita ambil daun dia. Dia ada rasa orang mint sikit lah biasa kan. Ni kira kan dia guna barang-barang yang fresh. Ni kacang apa pula Kak? Ni kacang gajus. Kalau nak guna badam pun boleh, dia ada rasa-rasa. Lemak kalau tak ada juga buah keras pun boleh. Kalau tak ada tak payah, tak apa. Kita masuk. Okey. Begitu. Kita masuk air. Alright, dan kita blend. Kita blend ya. Okey, ini dah siap kita kisar. Lupa Kak nak cerita, kacang tu tadi kita rendam dulu. Kalau tidak susah nak hancur. Lepas tu baru Kak yang perasan, Kak yang lupa bubur tomato. Seperti biasa. Jadi jangan masuk balik. Buat dua kerja Kak Yan. Kalau tak nak masuk tomato fresh, masuk tomato puri pun boleh bang. Boleh ya. Kalau nak masuk dua-dua, lagi bagus. Okey, Kak yang blend ni sekejap ya. Okey. Itulah Kak Yan selalu lupa. Sebab Kak Yan bukan Kak Yan modify. Kak Yan memperringkaskan. Kalau ikut resepi lain dia masuk satu kan. Kak Yan nak masuk sekali semua. Bijak sangat, terus lupa. Okey, ini adalah proses yang paling penting. Iaitu marinate ayam. Dia memang masak dia memang marinate tu penting. Lepas tu kita baru kita masak. Kita marinate berapa lama Kak Yan? Kalau boleh 2 jam. Lagi lama minimum. Lagi lama lagi bagus. Kalau nak masak esok, marinate lah kat dalam, bubur dalam peti ais kan. Cantik. Okey, kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Tengok dekat-dekat bang, close up bang. Tengok cantik. Apa salahnya kita try resepi baru. Hari ni segmen
Resepi baru Kak Yan. Timing bagus punya. Wangi bang bau bawang kan. Kak Yan suka bau bawang tau. Sikit lagi Kak Yan. Okey lah bang. Dia tak payahlah nak hangit sangat. Oh, okey. Macam ni kita dah boleh tutup sebab dia cepat kan. Jadi kan, macam ni keedahnya. Sekejap bang. Angkat. Angkat. Okey, kita ke sini bang, ke sini. Ikut Kak Yan. Bismillah. Ikut senduk ni Kak Yan. Ikut senduk lah. Okey. Masuk dalam ni terus. Terus masuk dalam tu. Ya bang. Menambah rasa Kak Yan. Ya, best kan bila kita masak cara lain-lain sikit. Okey. Tegak gila rasanya Kak Yan. Kan? Lepas tu kan, Kita kacau. kita ambil minyak dia sikit bang. Oh, ya ke? Bagi dia tak dry kan. Tapi lepas ni kalau kita nak marinate ni jangan pakai tangan. Orang pakai tangan lah sedap. Minyak tu kan panas Kak Yan. Oh ya juga ya. Okey, kita masuk bahan-bahan lain pula. Okey. Okey, kita masuk rempah dulu. Okey. Dia macam ni. Jintan putih. Jintan putih ke jintan manis lah jintan putih? Semua satu sudu besar ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil ketumbar bang. Itu garam masala. Mana ketumbar Kak Yan? Ini apa? Dah sudah. Ni ketumbar. Ketumbar pun satu sudu besar. Lada hitam. Lepas tu ujung bang. Garam masala. Garam masala pun satu sudu Alah, besar. beli benda-benda ni simpan kat rumah. Kak Yan punya resipi banyak guna. Okey. Satu sudu besar juga bang. Lepas tu Kunyit. 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 Serbuk kunyit ni sikit je. Setengah sudu. Nak bagi colour Kak Yan. Macam tu ya. Okey. Ada lagi. Sebab Kak Yan cakap bahan dia banyak. Tapi kalau kita masak kat rumah, kita cekuk je lah. Serbuk cili nak bagi merah. Ada heat sikit. Okey, lagi. Tak nak yang kering lu bang. Kena habis. Tu Ini apa? Nak. Oh, nak masuk juga. Ini pun masuk sekali tau. Dia tak tumis, dia masuk je. Oh, apa tu? Buah pelaga dengan cengkeh. Alright. Dia nak ingatkan tu tumis. Dah habis dah dia punya bahan kering. Kita nak masukkan bahan basah pula. Kak Yan bubur? Air mawar. Bukan, cuka bang. Cuka. Ingatkan. Bila masa pula cuka duduk dalam ni? Baru beli botol kat TikTok. Ini lebih sikit tau. Dia bukan sahaja, kenapa dia tak keluar? Keluar dah tadi. Dia tak keluar lah. Dia lebih sikit ya sebab dia bukan sahaja nak masamkan. Dia nak melunakkan ayam. Chili sauce. Kalau tak nak pedas, tomato sauce. Kita tak nak pedas. Okey. Lagi nak pedas. Serbuk cili. Okey. Masukkan. Sos tiram sebagai perasa. Sos tiram. Sos tiram ingat apa? Kicap. Yogurt. Tahu pandai. Yogurt. Kak Yan suka lebih sikit. Garam. Dah habis dah bahan-bahan nak di marinate. Nampak meriah kan? Tengoklah Kak Yan kacau jap. Abang. Lapisan-lapisan colour. Dan lapisan-lapisan rasa. Alright. Okay, kita kacau. Memang betul lah tak boleh pakai tangan bang. Meriah ni Kak Yan. Cantik kan bang? Kak Yan kan bila buat benda-benda nampak cantik ni kan bang. Kita dah terbayang dah kecantikan dia akan wujud nanti. Dan betapa sedapnya nanti. Kita sambil masak ni kita sebenarnya kita berkarya. Kemain Kak Yan. Kemain Kak Yan sekarang ujung-ujung sekarang ni dah cultured kan? Kemain. Gaul-gaul Kak Yan. Kita dah perap. Dah perap dah. Lepas tu dah habis perap baru teringat lupa bubur. Lupa lagi. Nak jadi colour cantik. Ini optional lah. Buburlah sikit. Apa tu? Pewarna merah. Jadi dia cantik lah nanti. Itulah nama. Kata nak kata ayam merah kan? Ayam merah. Sebab dia rempah-rempah ni. Nanti kalau keluar merah tu. Banyaknya Kak Yan. Hyderabad ni memang colour ni lah merah. Macam bukan colour merah kita. Tanduri. Asal tanduri Kak Yan. Merah Kak Yan. Kita panaskan minyak. Lebihan minyak goreng bawang tadi kan. Dia dah ada bau bawang. Kita agak-agak lah lebih sikit lah. Sebab dia nak menggaringkan rempah-rempah. Sebab kita tak tumis rempah. Kita perap rempah. Kita masukkan
apa ni? Cili hijau. dulu. Oh, cili hijau. Cili hijau ni kan, dia tadi kita blend, kita nak tumis pun tumis juga. Nak bagi bau dia dengan kari tu dia ngam. Jangan dilupakan daun kari. Daun kari adalah perkara penting. Urutlah daun kari. Abang dia meletup kan abang, jauh sikit. Kita garingkan sikit dia dulu kan. Dia garingkan, keluar bau daun kari tu. Sedapnya. Kan? Lepas tu kan, kita nak tuangkan ayam tadi. Oh, tuang terus kan? Okay, kita tuangkan. Oh, sekali-sekali dengan marinate kan? Tu dia. Masuk sayang segala rempah-rempah ni. Dia macam rasa kurma pun ada. Betul. Dia tak ada pedas sangat kan? Rasa macam kari kita buat sendiri. Betul. Okay. Kita masaklah. Kita kacau. Masak ni lama dah sikit. Tapi senang kan? Kita kalau kita nak jimat masa, kita marinate orang nak datang ke, malam ni kita marinate. Esok kita tumis je. Sambil-sambil tu boleh kemas rumah. Gunakan api yang besar sikit. Kita bagi dia mendidih. Kita masak dia lama sikit daripada warna yang tak merah jadi merah macam ni bang. Lepas tu kan daripada tak ada bau, keluar bau, bayangkan bau. Semerbak satu rumah daun apa tadi bang? Daun pudina, daun ketumbar, segala rempah. Ya Allah, dak cili hijau dengan apa kacang, gajur semua. Tengok hasil dia. Kalau rasa kering kita tambah air. Kering tambah air. Tengok. Tu dia. Nampak sedap kan? Betul. Kita cuba, kita try cara yang berbeza, unik. Jangan lupa rasa ya, perasakan. Lupa kejap-kejap rasa. Tadi kita dah bawa garam bang. Nak rasa je dulu nak. Okey, tak payah rasa jap. Kita tak bawa gula kan tadi bang? Sebab manis daripada bawang. Dia betul-betul fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Masam dia terasa. Garam cukup. Tak tahulah abang kalau abang nak garam sikit kot. Masam sedap. Kita masak ikut pekat mana, ikut suka hati. Sekarang ni garing rempah dia dah naik minyak semua. Nak macam ni berkuah, okey. Makan dengan nasi panas sedap, dengan naan, dengan roti paratha. Ikutlah sendiri. Kalau nak kering, masaklah lama lagi. Lagi lama masak, lagi pekat. Extra sedap lah. Kak Yan dah okey dah ni bang. Dia cantik Kak Yan. Kita boleh tutup api lah. Kita boleh hidangkan. Okay, dia bila dia sejuk nanti bang, dia lagilah pekat. Ya juga ya. Tengok kadang-kadang macam rupa kari biasa, rasa dia lain. Betul. Sedap Kak Yan. Berkuah sikit lagi bang. Okay. Bau dia macam betul lah. Sedap gila Kak Yan. Kan? Rasa tadi pun sedap. Sedap. Inilah dianya. Kita nak hias sikit. Okay, kita hias-hias lah sikit. Penat masak kan? Cantik. Best betul masak ni. Baju Kak Yan pun habis kena kuah. Sebab bau dia sangat-sangat wangi. Inilah dia ayam merah Hyderabad. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan resipi-resipi yang menarik. Resipi-resipi yang baru. Boleh cuba yang baru-baru. Alah boring lah pakai yang lama je kan. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, share. Yang belum subscribe, subscribe lah. Bye.